Assalamualaikum, hari ni ada sebuah Persona Elegant 1.6 manual transmission. Okey. Isu dia kereta ni macam biasalah, kalau Persona BLM, FL, FLX, Preve, NA, banyak masalah dia. IAFM bunyi tak. Okey, so yang bunyi tadi tu adalah butterfly yang kat dalam ni. Butterfly dalam ni. Dalam ni ada butterfly ni. Ada macam mana intake dia ni, 1, 2, 3, 4, macam gitulah. Ada 4 dekat dalam ni. So intake ni plastik. Bila butterfly tu dia besi, lama buka tutup, lama-lama dia haus. Bila haus, dia akan hasilkan bunyi dalam ni. So bila kita tengok yang ini pula, ini skru dia dah hilang sebenarnya ni. Nampak tak? Boleh tanggal. Ni kalau tanggal, bunyi angin ni. Skrunya besar sangat ni. Dia kalau nak buat, skru ni biar kecil. Thread tu biar tembus dalam ni untuk ikat yang kat dalam ni. Tapi macam mana pun, dia tak boleh nak solvekan masalah butterfly bunyi tadi tu. Sebab dalam ni dah ada free play dah. So solusi yang kita buat, kalau macam kita kat jalan auto ni, tak payah pening-pening, terus masuk Ezora Turbo punya intake. Tak ada butterfly, tak ada. Tapi ada bersyarat, kena buat balik sistem vacuum dia. Vacuum untuk IAFM punya vacuum satu, vacuum untuk fuel regulator. Boleh tengok sini. Ini adalah regulator. Regulator ni ada vacuum. Ni kena buat ni. Vacuum ni kena buat. Lagi satu IAFM bawah ni, yang asal lama dia tu pun kena ada vacuum juga. Baru okey. Kalau tidak nanti kereta nanti macam ada tersenggut tau. Sebab apa? Bacaan tu yang untuk IAFM tu dia ada pergi ECU. So kena buat balik. Lagi satu, total body sini. Ni total body. Total body ni pastikan servis. Servis. Okey. Lepas servis, kena buat throttle body learning. Okey, siap buat throttle body learning. Buat pula installation untuk ECU. Refresh balik ECU tu. Kita tak nak ECU tu baca total body yang lama. Sebab ukuran angin masuk ke dalam intake dah berubah. So perlu kena buat benda tu. Okey, seterusnya. Okey, nampak tak ni? Okey, ini adalah stainless steel. Stainless steel 2 inci setengah ni. Ini kita iron dia, masukkan stainless steel lebih kurang 2 inci lah. 2 inci supaya edak ni boleh ikat ngam-ngam masuk. Kita tak nak ada kebocoran kat sini. Okey. So kereta ni pun kita dah siap pasang. Kita dah servis total body sekali, learning total body sekali, installation ECU sekali. Kita dah try first start dia macam mana, cool start dia macam mana, bila lepas run dia macam mana, on off aircon dia, alhamdulillah semua clear. Okey, kereta pun alhamdulillah ada power lah. Beza. Lagi satu dia senyap. Dia senyap, tak ada bunyi-bunyi bahagian butterfly tadi tu. Okey. Okeylah, itu saja. Mana yang berminat boleh roger kita di mana di Zelan Auto. Okey, assalamualaikum.